Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Nazrin Fahmi. Sekarang saya berada di Taman Bandar Kuantan. Bayangkan sebuah tempat di tengah alam terkotak satu, pencipta ruang yang tenang dan menamaikan di tengah-tengah kesibukan Bandar Kuantan tersembunyi sebuah permata hijau yang mendamaikan dan menjadi kebanggaan penduduk tempatan warga Kuantan. Inilah Taman Bandar Kuantan. Mesti anda semua tertanya kan apa yang menarik di Taman Bandar Kuantan ini kan? Baiklah, mari saya buat anda semua melihat apa yang terdapat di Taman Bandar Kuantan ini. Taman Bandar Kuantan terletak kira-kira 5 km dari pusat bandar, menjadikannya lokasi ideal untuk berehat dan meluangkan masa bersama keluarga. Bagi anda yang gemar beriadah, taman ini dilengkapi dengan laluan trek jogging yang membolehkan anda bersenam sambil menikmati keindahan alam. Setiap pagi dan petang, kawasan ini meriah dengan kehadiran warga tempatan yang berjogging, berbasikal atau sekadar berjalan santai. Tidak perlu risau tentang keselesaan kerana di sini terdapat kemudahan tandas awam yang bersih serta gerai makanan yang menjual pelbagai hidangan tempatan dan minuman segar. Namun, tarikan utama yang anda tidak boleh lepaskan di sini adalah Kuantan Farmboat di Tasik Taman Bandar. Aktiviti ini menawarkan pelbagai jenis bot untuk anda terokai Tasik dengan cara yang menyeronokkan. Dan operasi farmboat ini dibuka setiap hari Selasa dan hingga Ahad dari jam 9 pagi hingga 7 malam dan turut dibuka pada cuti umum. Jangan lupa untuk layari Facebook mereka di Kuantan Farmboat Official untuk maklumat lanjut. Okey, salah satu tarikan utama ialah habitat ikan-ikan di sini. Ramai pengunjung gemar memberi makan ikan kat sini dan sekadar menikmati pemandangan matahari terbenam di Mekau. Tidak lupa Taman Bandar juga sering menjadi lokasi acara masyarakat senam aerobik, pertandingan mancing dan majlis perkahwinan yang bertemakan alam semula jadi. Suasana harmoni di sini menjadikan semua pengunjung satu pengalaman yang sangat indah dan sukar untuk dilupakan. Taman Bandar Kuantan bukan sekadar taman, ia menjadi lambang keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Jadi, ia adalah tempat di mana ketenangan tercipta, keluarga terkumpul dan hati jadi tenang. Jadi, apa tunggu lagi? Datanglah dan rasai sendiri keindahan Taman Bandar Kuantan. Oasis damai di tengah kota. Itu sahaja dari saya. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.